Korang nak jual rumah korang dengan lebih cepat? Ini 5 tips yang saya boleh tolong. Yang pertama, pastikan rumah tu bersih dan teratur. Rumah yang kemas dan tersusun ni akan nampak lebih menarik. Pastikan setiap sudut dalam rumah korang tu terjaga. Bersihkanlah dinding dan lantai tu, lepas tu susun perabot dengan kemas-kemas. Yang kedua, tentukan harga yang betul. Harga rumah yang terlampau tinggi ataupun terlampau rendah sekalipun boleh buat rumah tu susah nak jual. Dapatkanlah penilaian yang profesional ataupun research dulu harga market sekitar. Yang ketiga, pasarkan rumah korang secara meluas. Zaman pasca merdeka macam sekarang ni kan dah banyak medium yang ada. Janganlah bergantung kat satu platform je. Gunalah sosial media, website hartanah ataupun iklan untuk dapatkan lagi lebih pendedahan. Yang keempat, sediakan rumah korang untuk lawatan ataupun viewing. Sentiasa ready je untuk orang view rumah. Pastikan rumah korang dalam condition yang best. Yang kelima dan yang terakhir, dapatkan khidmat perunding hartanah. Kalau korang rasa susah nak urus semua sendiri, boleh je guna khidmat perunding hartanah yang berdaftar. Tak semua orang biasa uruskan viewing, runding harga, siapkan dokumen. Kadang-kadang benda tu nampak je mudah tapi makan masa dan juga risiko kalau salah langkah. Perunding hartanah yang berpengalaman ni boleh bantu korang dari awal sampailah selesai. Lebih senang, lebih selamat, ikut prosedur yang betul. So kalau korang perlukan bantuan nak jual rumah ataupun sewakan sekalipun, korang boleh DM je Aiman ataupun klik link dekat bio.